Kinabalu dan di Jesselton Point tepatnya, dan di sinilah gerbang dan juga pintu masuk utama untuk para pelancong ke Pulau Mamuti, Pulau Malukan, Pulau Sapi dan banyak lagi pulau di sekitar Kota Kinabalu. Jadi, mahu tahu di mana destinasi kami pada kali ini? Mari ikut saya. Bersiap sedia untuk ke pulau, tapi tidak ada lagi pulau mana. Jadi kalau mau ke pulau, kita akan melalui jalan laut. Kena pakai jaket keselamatan, ini yang paling penting. Okay. Jadi cara pakainya begini ya, tuan-tuan dan puan-puan. Macam ni. Semua orang tahu Sabah ni terkenal dengan keindahan alam semula jadinya, dengan kekayaan hasil buminya dan banyak lagi. Dan untuk kali ini berkesempatan untuk mengikuti satu perjalanan untuk menyaksikan sendiri bagaimana penangkapan ikan di Kelong. Okey, jadi inilah bot yang akan saya naiki. Allah. Dan yang paling seronoknya, Kelong ni sebenarnya terletak di tengah laut, jauh dari kawasan darat. Dan untuk ke kawasan Kelong ni, kami berlepas dari terminal feri Jesselton Point dan kemudian bergerak ke sana dalam masa 15 hingga 20 minit, akhirnya sampai di kawasan Kelong. Kita nampak Kelong tu macam kecil je tau, tapi sebenarnya di dalam tu, di situlah kekayaan hasil laut. Okey, jadi sekarang kami sudah pun sampai di Kelong. Jadi Abang Haris boleh tolong jelaskan Kelong ni apa sebenarnya? Okey, Kelong ni dia pakai ikan, dia belah pagi macam air pasang kan. Ikan ni dia pergi ke surut tau, pergi darat. Bila surut dia akan masuk ke langgar net tu, dia ada 3 net. Bila dia langgar 3 net tu, dia akan masuk ke perangkap pertama. Ini perangkap pertama lah. Jadi ikan tu dia akan berlega-lega lah di perangkap pertama. Lepas tu dia tak ada jalan, dia masuk di perangkap kedua. Lepas perangkap kedua, dah last sekali yang masuk perangkap ketiga ni, yang kecil ni. Jadi maksudnya kalau ikan tu termasuk dalam perangkap pertama tu, memang dia tidak boleh lepas ke dalam. Dan sendiri dapat menyaksikan lah macam mana abang tu dia tangkap ikan guna panah. Jadi inilah dia Abang Bruce yang akan tunjukkan cara untuk menangkap ikan di dalam Kelong. Okey, ready? Okey, ready ya. Okey. Itu waktu pergi ke Kelong tu, yang paling tidak boleh dilupakan adalah apabila melihat sotong yang besar macam ni tangkap di tengah mata. Ini pertama kali dalam hidup saya selama beberapa tahun memegang seekor sotong yang masih hidup. Inilah sotong yang telah ditangkap oleh Abang Idrus tadi. Tengok besar, masih hidup lagi. Tapi keluar dakwah hitam ini maksudnya mekanisme membela diri, menyelamatkan diri. Ini adalah mekanisme perlindungan untuk sotong lah. Jadi lepas ni masih hidup tau. Wow. Okey, inilah dia hasil tangkapan terbaru daripada Abang Idrus. Kali ni 2 dia dapat, ada sotong dan juga ikan kerapu. Ni ikan kerapu ni antara ikan yang permintaan tinggi di pasaran dan harganya agak mahal. Ini dia sotong katak. Wow, bukan katak, tapi dia sotong katak.
lebih besar daripada sotong biasa yang kita tangkap 2 ekor tadi? Apa? Kalabutan. Orang Sabah panggil kalabutan. Sotong katak ni. Kenapa dia panggil sotong katak? Dia tidak rupa katak tu. Oh, isi dia besar. Tengok. Okey, dia dah keluarkan dakwah hitam. Ini adalah ikan julung-julung. Abang Idrus kata selalunya ikan julung-julung ni jarang keluar, jarang terperangkap. Tapi hari ni nasib baik dapat ikan julung-julung. Nampaklah ikan julung-julung dengan bulat macam ni. Abang Aris kata tadi orang tempatan panggil apa ikan julung ni? Ikan ngok. Orang tempatan panggil ikan ngok sebab dia pandai berbunyi, mengeluarkan bunyi ngok-ngok. Dan itu juga kali pertama Anne pegang lobster. Lobster yang mahal pula tu dengan ada warna biru, warna hijau pada lobster tu. Abang tu kata lobster itu adalah antara lobster yang termahal, mencecah ratusan ringgit. Kecil macam ni je pun, tapi harga dia. Inilah lagi hasil tangkapan Abang Idrus kali ni. Memang berpuas sangat hari ni sebab selalunya jarang dapat, Abang Idrus kata. Dan ini boleh mencecah harga 280 sekilo, iaitu lobster yang ada warna ni kan, ada warna biru, hijau-hijau akan colourful lah. Lobster. Okey, ini lagi tangkapan daripada Abang Idrus kita. Ini adalah ikan buntal. Jadi ikan ni adalah ikan buntal beracun, tapi boleh dimakan oleh mereka yang pandai membuka racun ataupun bisa ikan buntal. Dia lebih kurang macam belangkas lah. Kalau pandai buka racun, dia boleh makan. Tapi kalau tak pandai, jangan coba. Okey, jadi inilah dia hasil tangkapan Anne bersama dengan Abang Idrus hari ini. Nampaknya rezeki menyebelahi kami hari ini. Jadi kita akan bawa ikan ini untuk dimasak. Dan lepas tu kan ada banyak lagi tau ikan-ikan yang ada di sana, macam ikan lamban, ikan julung-julung, ikan buntal, ikan kerapu. Kalau ikan nama ikan kerapu selalu kita nampak dekat restoran kan, yang dimasak biasanya dalam akuarium. Tapi yang ini, bayangkan dua mata ikan tu di dalam laut, kemudian diangkat menggunakan satu alat macam besi, kemudian diserahkan bagi kita. Besar macam ni, masih lagi bergerak-gerak. Mula-mula saya rasa macam takut lah, saya takut dia menggigit kan. Tapi lama-kelamaan macam tu je, bukan nak pegang. Jadi bila selama pegang, akhirnya berjaya juga pegang ikan-ikan yang lain.